Sesungguhnya mati itu pasti. Kita takkan tahu bila masa Allah akan menjemput kita. Saat kita tengah bercakap, saat kita telah bersedia ataupun belum bersedia. Saya pernah tanya dekat doktor saya dulu. Saya kata saya tak dapat tidur. Lepas tu dia tanya, kenapa saya tak dapat tidur? Saya cakap lah, saya takut saya mati. Lepas tu doktor tu kata, dah berapa kali awak mati? Memanglah rasa bunyi dikelakar kan. Tapi betul. Setiap kali saya memejamkan mata, apa yang saya terfikir, adakah ini kali tak akhir? Saya akan melihat keluarga saya, melihat anak-anak saya, melihat suami saya. Adakah cukup bekalan saya? Adakah saya cukup bersedia? Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Bagaimana dengan ibadah saya? Cukup tak? Bersediakah saya untuk menemui Tuhan? Bersediakah saya kalau saya buka mata, saya tak ada lagi dekat dunia ni. Tapi menghadapi kenyataan dan dihisap dan dikira segala perbuatan di dunia ini. Jadi, bila mendengar ada berita kematian bersahabat Cikgu Fadli, Cikgu E, saya kenali dia pun daripada cerita-cerita Cikgu Fadli. Saya tengok pemergian dia sangat-sangat cantik. Dia sangat bersedia. Ada satu video tu saya tengok dia buat video call, jadi hantar video kat Cikgu Param. Cara dia cakap yang, masa tu dia bagi nasihat tau. Dia bagi nasihat kat Cikgu Param. Dia kata, aku yang tak mati-mati lagi. Aku ni yang nak mati dah ni. Tapi macam, dia cakap tu dengan cara bahasa yang dia dah bersedia. Dan merasakan perkara itu bukanlah perkara yang berat dan memberatkan. Bukan dia mengambil wenang ataupun tidak kisah. Tapi mungkin sebab sudah bersedia. Seolahnya itu adalah sesuatu perkara yang memang akan dihadapi. Maksudnya dia dah more than ready. Saya sendiri pun tak mampu nak cakap macam tu. Walaupun setiap hari saya rasa macam mati tu semakin dekat. Kadang-kadang bila tengok uban, sedar yang macam kalau tak kerana aku mati kerana sakit, kerana apa-apa, yang pastinya akan sampai umurnya aku akan pergi juga. Tapi pernahkah seseorang manusia itu betul-betul sedia untuk mati? Saya tak rasa gitu. Tapi melihat ke Cikgu itu, alhamdulillah, saya rasa dia bersedia. Dengan ramainya orang datang, itulah kata kematian yang tenang. Kematian yang didambai. Hidup dengan senyuman dan pergi pun orang ingat kita dalam senyuman kita. Sebab itulah kita rasa macam kat dunia ni kita kalau apa-apa kebaikan yang kita boleh buat. Banyak mana kebaikan yang kita boleh buat, kita cuba buat. Cikgu ini banyak buat baik. Alhamdulillah. Yang terkenal orang yang sangat baik, kelakar. Tapi ada juga satu perasaan bila saya tengok dia. Saya rasa dia sangat hebat. Bukan jealous. Tapi saya rasa macam agak macam mana dia buat Yalah kan dia ada sakit kanser. Macam mana dia hidup dengan begitu rasa macam nak melawan sakit dia. Memang mungkinlah perbezaan antara sakit dengan saya dengan dia. Dia fizikal, sakit kanser. Saya sakit mental lain. Tapi untuk seorang menerima hakikat bahawa dia mengalami sesuatu dan melawan juga untuk terus hidup dan menjalani kebahagiaan, menjalani hidup sehabis boleh, sebaik boleh dalam waktu tak akhir dia, I am very, very proud of him. Jadi kita bacakan Al-Fatihah untuk Cikgu E dan kita doakan dia ditempatkan di syurga bersama orang yang soleh-solehah, dan kita doakan seluruh keluarga dia dimudahkan segala urusan. Alhamdulillah.